Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini baru kita nak bergerak keluar ke keluar daripada Kuala Tanjung Batu menuju ke Bubu. Yang mengangkat Bubu ya. Orang. Hari ni kru kita kru apa? Hari ni kita punya orang 4 orang. Pakai juru kamera. Tu Sabri. Saya dan Tekong. Tu Tekong. Okey. Semoga dimurahkan rezeki hari ni untuk kita. Jangan lupa subscribe tu. Kumpau selalu. Kumpau selalu. Ikan bukan hari-hari. Kumpas selalu jam. Dia doa kumpas selalu. Masalah. Macam salah. Ini ada satu ni. Itu yang saya tu. Yang aku. Aku dah bayar dah. Jangan bagi Sabri. Bagi kat aku. Demam panas. Okey sahabat-sahabat. Hari ni dipermudahkan rezeki kita. Banyak hasil bubu kita ya. Okey. Mudahan pagi ni kita keluar lewat hari ni pukul 8 lebih sebabkan hari surut Okey, jalan terus panjang pula kan video. Okey sahabat, kita dah selamat sampai kat bubu yang pertama Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dipermudahkan rezeki kita. Bubu yang pertama Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ada manis-manis saja. Ikan ni cemuduk dengan ikan belah DK modok DK YB. Allahu Akbar. Dan YB cong harga harga kaki. Anak tanda pun ada. Oh ya, betul ada. Mana hilang? Okey sahabat, bubu yang kedua Bismillahirrahmanirrahim. Adalah padu-padu baik. Ikan tu tekong. Berapa banyak tu bau? Bau rutai bubu berapa banyak tu? Itulah. Bubu yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Halo. Gelek. Okey, bubu yang keempat sahabat. Bubu yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, seekor jenahah. Satu ekor saja jenahah. Saiz setengah kilo. Kita pergi ke lokasi yang kedua. Ada rezeki. Spot yang pertama ni kurang banyak ni tak banyak. Kita pergi spot yang kedua. Ada rezeki yang padu-padu. Layan terus. Okey, spot yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Teko lagi jenah dengan YB. YB ya teko. Jangan kebetulan.
gram. 300 gram. Oh, YB. Oh, YB. Anak YB. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, itu dia. Baru nampak penamakan 3 ekor barang padu. Kaci 2 ekor, gapu 1 ekor. Kaki jago. Kaci 2, gapu 1 ekor. 3 ekor barang monster. Kaki saya 2 kilo. Ikan 2 kilo lah. Okey, seperti ni lah kita punya barang. Ada kerapu, kaci, jenah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan padu-padu lah lagi. Alamak. Tak ada kumpau. Bismillahirrahmanirrahim. Kerapu 1 ekor. Delap 3 ekor. Dan delap. Kerapu 1 ekor. Dan YB 1 ekor. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Pedih. Ekor je YB. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus. Ikan biasa-biasa saja. Ikan delah saja yang ada harga. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alamak, pari. 2 ekor pari. Bismillahirrahmanirrahim. Ada kerapu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kaci dengan ni delah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada rezeki berpadu.
Pok 9 saya 2 kilo. Teko. Pok 9 dengan bubuk. Mana potong ni? Tak ada. Tak sampai oh. Betul-betul saya bos 9. Rapok 9. Ha. Daga senyap tu. 9. Oh. Kepala besar, lebih besar pada tapak tangan. Peja kumpau. Peja kumpau. Aduh mantap. 2 kilo dia ni. Oh gila. Ada. Apa? Tepilah sikit. Orang awak tahu rakam ni, orang penat buat kerja ni. Apa pada orang. Kau tengok. Kau tengok. Ha. Penat. Marah pula. Pagi tadi dia makan ni telur kengga. Telur kengga. Jam. Ya, Assalamualaikum ah. Kita tengok bumbu ah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hari terletak. Seekor saja. Sotong jarum. Togok. Sotong togok. Mahaban. Jago. Mahaban. Ya Habibi. Jago. Ya Maulana. Tengok kau. Mahaban ke? Jagung ke? Janji sotong. Jago panjang. Ni Taman ni. Apa lah tu? rebut loh. Jak orang Mahaban. Orang jagung. Bukan gitu. Panjang. GoPro start recording. Tengok lemah belaka, tak berapa nak semangat. Angkat bubu awak-awak, tak berapa nak semangat. Lemah belaka. Maklumlah. Barang kurang. Trek ni barang kurang. Yalah. Tentu rezeki ni. Kadang-kadang banyak, kadang-kadang sikit. Gitu dah. Apa-apa macam biasalah. Kita bersyukur. Kalau yang bagi banyak tu, kita terimalah dengan seadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada benda. Kosong. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada rezeki padu. Alah. 3 ekor, 4 ekor. 4 ekor saja sotong. Sotong katak 4 ekor. Sekolah Alhamdulillah. Hari sotong saya tak besar. Saya kecil je. Saya 200 gram. 200 gram 1 ekor. Bismillahirrahmanirrahim.
Adalah pada padu. Adalah kapu. Kerapu. Naiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Kerapu. Sotong. Banyak kok sotong. Ikan kerisi, bos. Ikan kerisi. Cumi. Bismillahirrahmanirrahim. Kerapu. Adalah kerapu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebarang. Potong lagi dengan ikan kerisi. Potong kerapu, potong kerisi. Yang ketam. Anak ketam. Bismillahirrahmanirrahim. Adalah kapu. Mana kapu yang tak nampak ni? Kau dapat apa ekor kapu? Mana? Dapat banyak sedap sikit. Ni boleh lah makan canai. Ni minum air teh. TO boleh minum air TO saja. Sotong seekor. 2 ekor sotong. Seekor. Sotong 2 ekor. Apa? Kawan-kawan. Tulang ni. Tulang sotong. Ni lah tulang dia. Tulang sotong keras. Tulang sotong. Biasa kalau orang beli buah tuku kan, orang ambil benda ni, orang ubur dalam dia. Sangka buah tuku makan benda ni. Burung tekuku. Dia tak bagi apa, luar bulu kot. Kalau tu. Sahabat nak tengok kor-kor atas dah tu. This is buntai. Kor-kor atas. This is buntai. Kapung dia minta ke dia kapung. 1 ekor. 2 ekor. 3 ekor. Ini tak ada, tak mau. Bismillahirrahmanirrahim. Barang apakah? Kumpau. Ekor saja sotong. 1 ekor saja. Bismillahirrahmanirrahim. Adalah rezeki, ya Allah. Adalah ikan. Oh, adalah jenah padu-padu. Bismillahirrahmanirrahim. Bah.
Apa benda tu? Apa benda tu? Gorgon. Papok ke apu? Kapu tak terpakai. Pejo ni. Salah pejo semua ni. So lah buta. Aduh. Papok buta. Oh. 14 kilo seekor. Demam panas. Demam panas dah ni. Eh, kenapa buang kapu kau? Kenapa kau buang kapu? Apa juga ah? Bagi dia makan. Dia nak sangat. Abang Bejo. Saya rindu Abang Bejo. Yang ni kapu jeep. Atas dapat. Sifu Syah. Abang Bejo. Sayang Abang Bejo. Abang Bejo salah. Salahkan Abang Bejo sebab dia yang mendoakan mendapatkan gorgon. Gorgon yang tak terpakai. Bismillahirrahmanirrahim. Cepat. Ikan ni lah. Kaci 2 ekor. Kaci dan kaci. Oh, tu tak lari. Ui. Lari. Ui. Bismillahirrahmanirrahim. Dua ekor saja. Okay, Assalamualaikum. Kita pergi spot yang ke 14. Ni ke 1, 2, 3, 4. Spot yang ke-5. Calon-calonnya. Tak ada mak. Tak ada mak. Dia kawan tak ada emot. Tengok. Mana sipu aku tak ada emot hari ni. Tak dapat magic. Dia takut. Tahu dia takut ni. Dia takut kumpau. Jeng pelotok. Tu dah rezeki. Nampak banyak. Jasa ni kau muntah Tu dekat kau. Tengok tu orang. Itu orang. Bumbu besar biasa juga ni. Tanda je nampak. Nama ni kaki. Anak bayar. Tengok. Alhamdulillah. Oh, bumbu besar. Menghasilkan ikan yang banyak. Padu mantap. Puas hati. Saya tak tahu pun.
Okey sahabat, dah selesai angkat bubu. Tak selesai lagi. Tak selesai lagi. Nak selesai dah. Ada satu tempat lagi bubu. Ada satu tempat lagi. Tapi kita berhenti sini, kita cari umpan dulu. Umpan mancing. Tengok ah mana. Okey, kita lain terus. Pak. Sabri dapat. Alah, lucu. Aduh sayang lucu. Kotak dia jadi tegang. Kat mana kau balik? Sini sikit. Bagi aku sikit. Alih je kan kau tu. Hijau. Buka tu, buka ni. Masa aku lepas dia mah. Aku. Dia longgar dah. Tak hook tu. Kalau dia Okey sahabat, kita sambung balik angkat bubu. Ada rezeki. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mego. Kak Sabri. Ada kerapu seko besar. Jenaha kerapu kaci. Bismillahirrahmanirrahim. Jenaha. Oh, banyak bola. Banyak bola. Benda tu tak buang? Depu. Bismillahirrahmanirrahim. Baru tanda kau dulu ke betai apa mana tau. Bismillahirrahmanirrahim. Tu nampak dah tu. Nampak dah tu. Penuh dah bubur. Oh, penuh. Rekod besok tu. Janji ada. Janji barang ada. Sok je nak.
Mana kayu ke? Kau. Kayu. Belakang tu. Tu kayu tu je. Kayu belakang. Kayu pada dia tu. Lagi kayu belakang. Okey sahabat. Sesi yang kat bubu kita dah habis. Sesi yang dah semua. Alhamdulillah ada rezeki kita. Untuk dijual. Okey. Sekarang on the way balik ya sahabat. Hari dah tengah hari. Hari dah tengah hari. On the way balik. Semua orang dah penat. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni kita tengok hasil ya. Tengok hasil. Banyak mana kita dapat daripada Sifu Sabri. Tu Sifu Sabri. Oi, gorgon. Okay, kita tengok gorgon Nasi gorgon. Gorgon. Oh, tu satu lagi. Gorgon. Ni ikan Den YB. Den YB. Yang berhormat ni, ikan yang berhormat ni. Ikan yang berhormat. Tengok ikan yang berhormat. Okey. Ni hasil Thunder Jenahok. Ini tak lapu. Tak lapu. Ni tak lapu. Tak lapu. Ini delah. Sama pari. Ini tenyek. Itu sipu. Mak sipu. Oh, mak sipu. Beginilah caranya. Satu. Apa tu? Bay ya. GoPro start recording. Okey, sampai sini kita ambil nafas. Patok pinggang. Boleh. Ni kaci ya, kaci. Tengok abang pilih. Abang Hasan pilih kaci. Asam pedas. Oh, kaci asam pedas. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni yang itu dia dapat. ini kapu strawberry. Ini yang biru pitik. Kapu strawberry ya. Oh, besar weh malam. Ni. Tu bayar. Okey, kapu strawberry. Tu dia. Tu dia. Strawberry. Bukan blueberry ya, strawberry. Okey sahabat. Ini kita resi kita jual ikan tadi. Senarai ikan semua sekali berapa ni? 32 je ni ikan. Allahu Akbar. Semua sekali RM940 ya. 94. Boleh lah, alhamdulillah. Okey sahabat. Lepas tu kita tengok kita masak benda menu kita. Lepas tu kita makan. Okey, settle. Alhamdulillah. Okey sahabat. Menu kita sudah siap seperti inilah yang sahabat tengok. Di sini ada asam pedas sembilang asam pedas sembilang. Tu dia. Ada 2 mangkuk kat sini asam pedas sembilang. Lepas tu dengan ketam rebus lengkuas. Ketam rebus lengkuas dengan serai. Tu ikan kerisi goreng. Ikan kerisi goreng dengan ikan selah goreng
Kita punya air laici ya. Bukan laici, air mata kucing. Air mata kucing. Okey. Jemput makan sahabat semua ya. Jemput makan. Okey. Kita makan-makan dulu. Alhamdulillah dah habis dah makan kita. Korek buah leci. Kita ni. Alhamdulillah perut sudah kenyang. Syukur pada Allah. Lagi orang tak habis lagi. Okey sahabat, sampai kat sini saja